Aku tak pernah pun undi BN. Aku memang orang PH dan aku memang benci dengan BN. Kenapa Kak benci dengan BN? Daripada dulu aku tak suka. Aku memang orang Pakatan Harapan dan aku memang benci dengan Barisan Nasional. Itulah kenyataan tegas yang dikeluarkan seorang individu wanita apabila pemerhati politik ini mendedahkan bahawa dirinya berdiri teguh di belakang parti politik Pakatan Harapan yang beliau percaya boleh memimpin Malaysia. Menerusi video wawancara yang dikongsikan di akaun TikTok Ina Mardiha itu, wanita ini mendedahkan beliau mula menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak tahun 1998 dan percaya bahawa PMX boleh menjaga ekonomi Malaysia. Bayangkan anak akak undi Barisan Nasional. Tak boleh lah. Memang aku ni darah tu dah PH sis. Ini keadilan ni parti pertama tau. Okey. Itu kita memang daripada kecil aku lahir-lahir aku tengok Tun M bahasa baik sikit Tun M kita hormati, dan sampai ke besar. Lepas tu bila ada pula isu pasal liwat apa semua, situlah aku start memang follow daripada tahun 98 hingga ke hari ini. Alhamdulillah. Bagus sangat ke Kak Anwar Ibrahim ni? Bagus tak bagus, kita dah tahu dah, seluruh dunia kenal dia. Macam mana kita punya ekonomi Malaysia, macam mana rakyat kita. Habis tu takkanlah Barisan Nasional tak bagus pula. Aku cakap bukan dia tak bagus, tapi dia memang tak bagus lah. Tapi Kak, muka akak ni macam muka-muka orang BN tau. Oh, Alhamdulillah, muka je, hati tidak ya. Hati tidak. Subscribe with notifications on.